Hah? Masya Allah. Takutnya. Aku dah mengantuk lah, Queen. Boleh tak kita sambung besok pagi? Boleh? Tak ada masalah. Esok? Aku nak bangun awal. Aku nak tengok matahari terbit. Yelah tu. Selamat malam, Queen. Selamat malam. Bangun, Ikhwan! Bangunlah cepat. Dah nak masuk waktu subuh dah ni. Alah, janganlah kacau. Orang nak tidur. Geramnya aku. Kenapa kau si baik kamu kaku, Tadi aku kejut kau tak nak bangun. Padan muka kau. Dah masuk waktu subuh ke? Dah, bangun cepat. Hei, matahari dah mula terbit lah. Ayam berkokok maknanya hari baru nak bermula. Sekarang, kau faham tak kenapa matahari terbit sebelah timur dan terbenam di sebelah barat? Ya, sebab bumi mengelilingi matahari selama 24 jam sehari. Pandai pun. Hey Queen, burung-burung ni semua keluar nak mencari makan ke? Nanti, bila malam semua burung-burung ni akan pulang ke sarang masing-masing. Dan proses fotosintesis tumbuhan dan pendembungaan bunga pun turut berlaku juga, kan? Ya, dan sepal bunga akan terbuka dengan sendirinya. Bunga-bunga mula berkembang dengan mekar. Subhanallah. Hebat betul ciptaan Allah ni. Memanglah hebat.